Pernah tak anda berada dalam satu bilik di mana kesunyiannya begitu bising sehingga memekakkan telinga? Bukan kesunyian yang menenangkan seperti di perpustakaan, tapi kesunyian yang berat, tegang dan penuh dengan perkara yang tidak diluahkan. Itulah rawatan senyap atau the silent treatment. Satu taktik yang nampak pasif, tapi sebenarnya adalah sejenis bom emosi. Hari ini, kita akan bedah siasat senjata senyap ini. Bayangkan situasi ini. Anda dan pasangan baru lepas bertengkar kecil. Tiada jeritan, tiada pinggan mangkuk pecah. Sebaliknya, dia hanya senyap. Sepi, anda cuba bercakap. Anda tanya, awak okey ke? Tiada jawapan. Anda cuba lagi. Saya minta maaf kalau ada salah cakap. Hanya renungan kosong. Anda seperti bercakap dengan dinding. Perlahan-lahan, keresahan mula menjalar. Fikiran anda mula ligat berputar. Apa salah aku? Teruk sangat ke apa yang aku cakap tadi? Macam mana nak betulkan keadaan ni? Dalam beberapa jam atau hari, anda bukan lagi diri anda. Anda menjadi seorang detektif yang cuba menyelesaikan misteri. Seorang perayu yang terdesak mahukan pengampunan. Semuanya tanpa sebarang clue. Ini bukan sekadar merajuk. Merajuk adalah sementara dan biasanya jujur tentang rasa sakit hati. Rawatan senyap pula adalah satu pilihan sedar untuk menghukum dan mengawal. Mengapa ia begitu berkesan? Jawapannya terletak pada otak kita yang primitif. Sebagai makhluk sosial, penyingkiran atau pengabaian adalah ancaman terbesar kepada kelangsungan hidup kita. Kajian pengimejan otak menunjukkan bahawa kesakitan akibat penolakan sosial mengaktifkan kawasan otak yang sama dengan kesakitan fizikal. Ya, secara saintifiknya, diabaikan itu memang menyakitkan. Si manipulator faham akan hal ini sama ada secara sedar atau tidak. Mereka mencipta satu kekosongan dan naluri semula, jadi kita adalah untuk mengisi kekosongan itu. Selalunya dengan menyalahkan diri sendiri. Ini mewujudkan satu dinamik kuasa yang sangat tidak seimbang. Orang yang berdiam diri memegang semua kad. Dia menjadi hakim, juri dan algojo, manakala anda menjadi banduan yang menunggu hukuman tanpa tahu jenayahnya. Terdapat beberapa jenis pakar senyap ini. Mari kita kenali mereka. Pertama, si penghukum. Mereka menggunakan kesenyapan sebagai denda. Anda lambat balik, senyap seminggu. Anda terlupa beli barang, senyap sampai esok. Peraturannya mudah. Langgar arahan, terima hukuman. Matlamat mereka adalah untuk melatih anda. Sama seperti eksperimen Pavlov, mereka mahu anda mengaitkan tingkah laku tertentu dengan akibat yang tidak menyenangkan, kesunyian, supaya anda tidak akan mengulanginya lagi. Kedua, si pengawal. Kesenyapan adalah alat mereka untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Mereka tidak akan cakap terus terang. Sebaliknya, mereka akan mewujudkan suasana yang sangat tidak selesa sehingga anda terpaksa mengalah. Contoh, anda mahu keluar dengan kawan-kawan. Anda beritahu pasangan anda. Dia hanya menjawab, "Oh, okey," dan terus senyap. Suasana serta-merta menjadi dingin. Akhirnya, anda batalkan rancangan anda hanya untuk memulihkan keadaan. Mereka menang tanpa perlu berkata apa-apa. Mereka telah mengajar anda bahawa keinginan anda akan dibalas dengan hukuman emosi. Ini adalah kawalan yang paling licik. Ketiga, dan yang paling merosakkan, si narsisis. Bagi mereka, rawatan senyap bukan sekadar alat. Ia adalah sumber kepuasan. Mereka menggunakannya untuk menunjukkan keunggulan dan kuasa mereka. Dengan mengabaikan anda, mereka menghantar mesej. Kau tidak penting. Kewujudan kau bergantung pada perhatian aku. Ini adalah satu cara untuk memadamkan anda secara emosi. Membuat anda merasa tidak bernilai. Mereka menikmati penderitaan anda. Melihat anda merayu dan kebingungan mengesahkan rasa hebat mereka. Ia adalah satu permainan kuasa yang kejam dan anda adalah bidaknya. Jadi sekarang anda kenal pasti taktik ini. Apa yang anda boleh buat? Adakah anda ditakdirkan untuk sentiasa menari mengikut rentak sunyi mereka? Tidak.
anda boleh merampas kembali kuasa anda. Berikut adalah beberapa langkah. Langkah 1. Labelkan tingkah laku itu. Berhenti memanggilnya merajuk atau dia perlukan ruang. Panggil ia dengan nama sebenarnya. Rawatan senyap, manipulasi, penderaan emosi. Dengan menamakannya, anda mengubahnya daripada misteri yang menakutkan kepada satu taktik yang boleh difahami. Ini adalah langkah pertama untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Langkah 2. Jangan ikut bermain. Naluri anda mungkin mendesak anda untuk memohon maaf, merayu atau menuntut jawapan. Jangan. Itu hanya akan memberi mereka apa yang mereka mahu. Reaksi anda. Memberi reaksi berlebihan adalah seperti menuang minyak ke dalam api ego mereka. Setiap kali anda merayu, anda memberitahu mereka taktik kau berkesan. Langkah 3. Tetapkan sempadan anda sekali sahaja. Berkomunikasi dengan tenang dan jelas. Katakan sesuatu seperti, saya nampak awak tak bersedia untuk bercakap. Saya ada di sini bila awak dah sedia. Tapi, saya tak akan terlibat dengan rawatan senyap. Ia menyakitkan dan tidak membina. Anda tidak menyerang. Anda hanya menyatakan fakta dan pendirian anda. Selepas itu, jangan ungkit lagi. Anda sudah sampaikan mesej anda. Langkah 4. Alihkan fokus kepada diri anda. Ini yang paling penting. Daripada menunggu mereka mengampunkan anda, teruskan hidup anda. Baca buku, keluar bersenam, jumpa kawan, siapkan kerja. Tunjukkan kepada mereka dan yang lebih penting kepada diri anda bahawa kebahagiaan dan harga diri anda tidak bergantung pada layanan mereka. Kesenyapan mereka kehilangan kuasanya apabila ia tidak lagi mendatangkan kesan yang diingini. Ini akan membuat si manipulator gila. Senjata utama mereka tidak lagi berfungsi. Pada ketika ini, mereka mungkin akan cuba taktik lain seperti marah secara tiba-tiba untuk mendapatkan semula kawalan. Langkah 5. Nilaikan semula hubungan tersebut. Jika rawatan senyap ini adalah corak yang berulang, anda perlu bertanya soalan yang sukar. Adakah ini hubungan yang sihat? Komunikasi adalah nadi kepada mana-mana hubungan yang sihat. Seseorang yang secara konsisten menggunakan kesenyapan sebagai senjata tidak berminat dengan perkongsian. Mereka berminat dengan penguasaan. Anda berhak mendapat pasangan yang boleh meluahkan perasaan mereka dengan kata-kata, walaupun ia sukar. Anda berhak dihormati, bukan dikawal. Kesimpulannya, kesunyian itu seperti api. Ia boleh menjadi sumber kehangatan dan keselesaan apabila dikongsi bersama. Tetapi, apabila dijadikan senjata, ia membakar jambatan, merosakkan kepercayaan dan meninggalkan parut emosi yang dalam. Jangan biarkan sesiapa menggunakan kesunyian untuk mengecilkan anda. Suara anda, perasaan anda dan kewujudan anda adalah penting. Jangan biarkan sesiapa memadamkannya.